Hari ni cikgu nak ajar kamu pasal bahasa Melayu juga, tapi di dapur hari ni. Jangan risau, saya dah minta izin dengan isteri saya. Saya nak gunakan props yang ada di kitchen ataupun dapur. Okay, selalu kita sebut yang ini kita guna untuk make rice, cook rice, right? Dalam bahasa Melayu kita tak sebut dia sebagai masak nasi, tapi kita sebut sebagai menanak nasi. Seterusnya, yang ini, ini kita guna untuk panaskan air. Dalam bahasa Melayu bukan panaskan air atau masak air, kita sebut menjerang air. Seterusnya, okey, ini perbuatan perbuatan. Okey, yang ini kalau macam ni kita sebut menatang. Yang ini menatang. Itu kita sebut sebagai menatang. Kalau perbuatan dia contoh macam ni, kamu bawa macam ni kan, ini kita sebut sebagai menjinjing. Kalau nak kata macam, alright, ini contohlah nak masak. Ini macam ni kamu angkat macam ni, kita sebut sebagai menjulang. Ini menjulang. Okey, faham? Jadi satu lagi. Ini kita buh dan kita kacau-kacau, kita masuk air panas, itu kita sebut mempancu. Jadi yang tak tahu ambil tahu, yang dah tahu jangan lupa kongsikan kepada yang tak tahu. Faham? Jom ambil tahu.